Selamat datang ke kupasan kita kali ini. Pernah tak anda rasa saat-saat paling mencabar dengan anak autisma anda tu sebenarnya boleh jadi satu peluang? Ya, peluang untuk kita bina hubungan yang lebih erat, untuk sama-sama berkembang. Jom kita terokai macam mana. Cuba kita fikirkan sejenak tentang soalan ni. Macam mana kalau tingkah laku yang paling sukar kita hadapi itu sebenarnya cara anak kita bercakap? Bukan sekadar perbuatan, tapi satu mesej. Kalau kita mula fikir macam ni, percayalah, cara kita pandang semua benda akan berubah. Ia akan paksa kita untuk jadi pendengar yang lebih baik, kan? Okey, jadi kita akan mulakan perjalanan kita kat sini. Bahagian pertama ni saya suka panggil fasa jadi detektif. Ya, detektif tingkah laku. Apa kuncinya? Mudah je. Kita kena berhenti dari terus react atau bertindak balas. Sebaliknya, kita kena mula tanya, kenapa? Kenapa tingkah laku ni berlaku? Jadi, apa benda fungsi tingkah laku ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah sebab utama, purpose di sebalik setiap perbuatan. Setiap tingkah laku tu, tak kisahlah sekecil mana atau sebesar mana cabarannya, ia ada tujuan. Ada sesuatu yang anak kita cuba capai. Bila kita dah faham tujuan tu, barulah kita boleh bagi sokongan yang betul-betul kena pada tempatnya. Okey, jom kita tengok 4 kategori utama ni. Yang pertama, perhatian. Kadang-kadang anak kita cuma nak kita pandang dia, nak reaksi kita. Tak kiralah positif ke negatif. Kedua, lepas diri. Ini bila dia nak elak buat sesuatu. Mungkin kerja sekolah atau situasi yang dia tak selesa. Ketiga, access. Yang ni jelaskan, dia nak sesuatu, mainan ke, aktiviti ke. Dan yang terakhir, sensory. Ini pasal keperluan deria dia. Mungkin dia rasa overwhelmed atau sebaliknya. Bila kita dapat kenal pasti yang mana satu puncanya, dari situlah kita boleh ubah cara kita. So, macam mana nak mula jadi detektif ni? Senang aja, ada 3 langkah praktikal. Nombor 1, simpan rekod. Tulis semua benda, tarikh, masa, kat mana, apa yang jadi. Nombor 2, catat emosi anak masa tu. Dia penat ke, lapar, risau. Dan yang ketiga, dan ni paling penting, kaji balik semua catatan tu. Cari pattern atau corak. Percayalah, data yang anda kumpul ni, umpama emas. Sangat-sangat berharga. Baiklah, bila kita dah mula faham kenapa di sebalik tingkah laku tu, sekarang masanya untuk kita jadi lebih proaktif. Apa maksud proaktif? Maksudnya kita tak tunggu masalah datang. Kita sediakan satu persekitaran yang memang direka untuk bantu anak kita berjaya. Kita cuba potong masalah tu dari awal lagi. Cuba tengok perbezaan ni. Sangat ketara kan? Pendekatan reaktif ni, ibaratnya kita ni bomba. Kita tunggu api marak, baru kita kelang kabut nak padam. Kita cuma bertindak balas bila krisis dah jadi. Tapi, pendekatan proaktif pula, kita jadi macam jurutera keselamatan bangunan. Kita pasang sprinkler, kita letak alat pemadam api siap-siap. Kita jangka apa yang mungkin berlaku dan kita ajar kemahiran baru supaya krisis tu tak jadi langsung. Inilah yang kita nak capai. Jadi, apa bahan-bahan utama untuk bina persekitaran proaktif ni? Ada 4 tonggak penting. 1, rutin yang konsisten. Anak-anak dengan autism rasa selamat bila dia tahu apa yang akan jadi. 2, sokongan visual. Guna gambar, carta, apa saja yang boleh dilihat untuk jelaskan apa yang kita harapkan. 3, penyesuaian sensori. Sediakan ruang yang tenang, bagi dia fidget tools, bantu dia uruskan diri dia. Dan akhir sekali, nombor 4, pengukuhan positif. Bila dia buat sesuatu yang baik, puji dia, bagi ganjaran. Kita nak galakkan lagi tingkah laku macam tu. Okey, kita dah rancang macam-macam, kita dah proaktif, tapi hakikatnya akan ada hari-hari yang sukar. Momen-momen meltdown tu mungkin akan tetap berlaku. Jadi bahagian ni sangat penting. Kita akan bincang apa nak buat bila kita berada dalam saat genting tu. Macam mana nak uruskan meltdown dengan tenang dan penuh keyakinan. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena betul-betul faham beza antara tantrum dengan meltdown. Ini 2 benda yang sangat berbeza. Tantrum ni selalunya ada matlamat. Anak tu mungkin nak sesuatu dan dia masih ada kawalan. Tapi meltdown, itu cerita lain. Meltdown ni berlaku bila sistem saraf dia dah overload. Dia dah hilang kawalan. Ini bukan sengaja buat perangai tau. Ini tanda dia betul-betul sedang tertekan. Jadi, bila meltdown terjadi, apa kita nak buat? Ikut 4 langkah ni. Nombor 1, dan yang paling susah tapi paling penting, anda kena kekal tenang. Ketenangan anda tu berjangkit. Nombor 2, kurangkan rangsangan, bawa dia ke tempat senyap, malapkan lampu. Nombor 3, tawarkan ruang selamat. Mungkin bagi selimut berat ke, apa-apa yang boleh tenangkan dia. Dan nombor 4, tolong ingat ni, elakkan hukuman. Ini bukan masanya untuk denda, ini masanya untuk sokongan. Okey, sekarang jom kita tengok apa yang boleh kita letak dalam toolkit kita. Ini adalah alatan-alatan praktikal yang boleh kita guna untuk sokong komunikasi dan bantu anak kita kawal diri.
Kita mulakan dengan alatan komunikasi. Kenapa? Sebab banyak kekecewaan datang dari tak dapat nak sampaikan apa yang kita rasa atau apa yang kita nak. Jadi, alatan ni sangat-sangat penting untuk bagi suara pada anak kita. Antara contoh-contoh yang kita ada PACS, iaitu guna gambar untuk berkomunikasi. Ada juga peranti AAC yang macam gadget elektronik tu. Bahasa isyarat pun satu pilihan yang hebat. Lepas tu ada cerita sosial untuk terangkan situasi. Dan jangan lupa jadual visual. Semua ni cara-cara berbeza untuk bantu anak kita bercakap bila lisan tu susah. Selain dari alat komunikasi, kita juga ada alatan terapeutik yang ni lebih fokus untuk bagi keselesaan dari segi deria dan sokong emosi dia. Contohnya terapi muzik. Ia boleh bantu dari segi mood, skill sosial, macam-macam lagi. Lepas tu, ada mesin peluk yang diilhamkan oleh Dr. Temple Grandin. Ia bagi tekanan mendalam yang sangat menenangkan. Konsep yang sama juga diguna pada selimut dan ves pemberat. Dan akhir sekali, melatonin sebagai bantuan semula jadi untuk pastikan anak kita dapat tidur yang cukup, yang mana sangat penting. Okey, kita dah cakap pasal anak, pasal strategi, pasal alatan. Sekarang kita nak cakap pasal anda, ya? Anda sebagai ibu bapa atau penjaga. Peranan anda ni sangat-sangat besar. Boleh dikatakan anda lah anchor atau sauh dalam semua ni. Anak anda akan tengok cara anda dan kejayaan dia banyak bergantung pada ketenangan dan konsistensi anda. Petikan ni, saya rasa ia merumuskan segalanya. Bertindak balas dengan tenang dan mantap. Tetapkan jangkaan yang jelas. Dan yang paling penting, elakkan reaksi emosi. Ingat, alat paling berkuasa yang anda ada adalah kawalan emosi anda sendiri. Dan macam mana nak kekal tenang kalau kita sendiri dah burn out kan? Sebab tu, anda mesti jaga diri sendiri. Cari support group, bercakap dengan ibu bapa lain, dengan ahli terapi. Ambil masa untuk rehat walau sekejap. Tolonglah ingat, anda tak keseorangan dalam perjalanan ni. Ibu bapa yang cukup rehat dan rasa disokong adalah ibu bapa yang terbaik untuk anak mereka. Satu perkara terakhir yang saya nak kita semua ingat. Bila kita dapat diagnosis tu, ia bukan penamat. Langsung bukan. Anggap ia sebagai titik permulaan. Permulaan untuk satu perjalanan baru. Untuk belajar, untuk berkembang dan untuk kita sama-sama temui kehebatan yang ada dalam diri anak kita dan juga dalam diri kita sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Bila anda raikan satu kejayaan, tak kisahlah sekecil mana pun, cuba tanya diri sendiri. Okey, apa langkah kecil seterusnya yang boleh kita ambil bersama? Sebab inilah intipatinya. Perjalanan ini adalah satu kerjasama, satu langkah demi satu langkah. Teruskan melangkah.